Tapi bila terlalu sempit sangat, akan ada kelonggaran-kelonggaran dia. Contoh, waktu kita duduk dalam hutan, tak ada makanan dah, ya, duduk susat dalam hutan ni dah lama dah. Tengok-tengok lalulah babi, ya, tinggal babi nak makan, ya. Kita pun ambil babi, tapi waktu tu berlaku kelonggaran daripada sudut hukum. Babi asalnya haram makan, tapi berlaku kelonggaran hukum. Kita pun makanlah babi. Tapi ingat, bila terlalu longgar, jangan, bila terlalu sempit, hendaklah dilonggarkan sedikit saja. Dia mentang-mentang babi, lalu babi pula saiz triple XL. Bahagian kepala dibuat panggang, bahagian badan yang hadapan dia buat sup, bahagian badan yang belakang dia buat pula kari, bukan kari kambing, kari babi. Jadi boleh makan, tapi makan yang sedikit sekadar untuk melepaskan kita punya